Eh, biar betul, babe. Ya, agak-agak ah. Alright gang, hari ni aku dapat hadiah daripada Faiz Zakaria nama yang bagi aku hadiah ni Faiz Zakaria. So dia DM aku, dia cakap, "Abang Bro, saya nak bagi hadiah." Aku cakap, "Alhamdulillah." kan nak bagi hadiah. Jadinya parcel dia dah sampai lah. So aku nak unboxing. Jom, aku pun tak tahu apa-apa, dia pun tak ada cakap, tapi memang aku anggap barang wrestling lah, kan, takkan dia nak bagi barang lain kan. Tapi tak tahu, apa-apa pun kita buka dululah. So korang pun ternanti-nanti, aku pun ternanti-nanti. Jadi kita buka sama-sama, jom. Right, so kita buka dulu. Okay. Apa barang lah ni Ini hadiah pertama tahun 2026 aku dapat. Selalu aku dapat hadiah daripada Bankuro tau. Tapi ini daripada orang lain. Nama dia Faiz Zakaria. Jom kita tengok hadiah apa yang dia nak bagi dekat aku ni. Kan? Apa-apa pun, terima kasih dekat Faiz Zakaria. Hadiahkan aku. Kan? Walaupun hari jadi aku belum sampai lagi. Biar betul, babe. Agak-agak ah. Jap. Mesti korang tertanya kenapa aku terkejut kan. Sebelum aku tunjuk kat korang, aku pakai dulu. Ini hint lah ni. Korang agak-agak siapa? Undertaker ke Kane? Okay. Right. So, aku ambil balik. Aku ambil balik barang ni. Aku macam tak percaya. Ni biar betul. Takkanlah hadiah. Ish. Ini kalau dekat WWE Shop, harga dia melampau, babe. Ish. Aku macam tak percaya lah. Okay. Aku dapat ni, babe. Topeng Kane, babe. Aduh, serius lah dia ni. Hadiah yang paling aku rasa, ini hadiah yang paling wow aku dapat lah. Kan? Banyak-banyak orang bagi aku hadiah. Ini yang paling wow. My God. Ish, leather, babe. Kulit. Ini aku nanti sebelum video ni keluar, aku nak tanya dia. Ini dia beli ke atau dia custom? Atau dia nak buat jual ke? Kalau dia nak buat jual, aku last video nanti aku beritahu macam mana kau nak dapatkan. Kalau betul dia jual, dia yang buat, Malaysia belum ada lagi tau. Yang aku tahulah. Ada. Tapi untuk topeng Kane ni, aku belum nampak lagi. Ish, serius lah. Aku jadi tak... aku nak tunjuk dengan korang hadiah ni. Tapi aku nak kena tengok hadiah aku ni sendiri. Aku macam wow. Biar betik. Allah. Sedap bau. Aku nak try pakai kat sini, kau tengok ni. Siap ada dia punya apa ni, getah dia yang untuk dagu ni kan. So bila kau pakai dia takkan tertanggal. Sayang lah aku dah botak. Kalau aku rambut panjang masa tu memang kena, babe, aku pakai topeng ni. Aduh, sebab sebelum ni, sekejap aku tunjuk korang sekejap Sebelum ni, aku pakai topeng yang ni. Topeng ni. Yang ni lah, kan. Yang ni, diorang cakap aku pakai dah macam Bandi Amok pasal rambut aku panjang. Yang ni memang betul-betul nampak Kane. Yang ni betul-betul nampak Kane. Ish. Oi. Aku try pakai dulu. Ke nak terus sarung Aku risau ni. Macam mana nak pakai daripada mana? Dia ada strap. Dia ada strap kat sini. Tengok dia ada strap. Okay, cantik. Jadi aku akan pakai daripada sini kot. Sini, masuk sini, okay. Try Right. Wish. Tak sabarnya aku. Tak boleh. Kepala aku besar. Jadi aku nak kena strap. Tak apa. Aku shotkan video ni. Kau tengok aku dah pakai nanti, okay? Ya Allah, memang terletak kat muka aku. Memang wush. Rambut aku pula tak ada. Aku ada rambut yang aku potong. Rambut aku sendiri tu aku simpan. Aku nak try Lepek kat sini, letak. Kan? Tengok macam mana dia punya pergi kan. Ish. Lepas tu ni kalau aku hitamkan mata aku ni memang kena ni, babe. Lawa gila, ya Allah. Faiz Zakaria nama dia Terima kasih banyak-banyak. Aku memang hargai sangat-sangat. Aku macam
Tak tahu nak cakap apa. Aku tengok pun lama tadi tau. Aku tengok. Ya Allah, detail memang cun. Tapi andai kata si Faiz Zakaria ni, dia jual benda ni ataupun dia buat untuk tempahan, aku akan beritahu dekat last video nanti. Sekarang aku nak buka. Aku nak try ambil rambut yang aku potong itu lagi. Aku simpan dalam plastik. Yang aku saja je simpan. Tak buang lagi rambut tu kan. Jadinya aku nak pakai. Letak rambut tu kat sini. Mesti nampak real Okay, jom. Kita pakai rambut. Alright, ni rambut aku tu lagi. Kita tengok rambut aku tadi aku potong. Aku simpan saja kan. Kita try tepek dekat topeng. Ini dah macam Ken betul lah. Asalnya botak tapi letak rambut. Okey, jom tengok kita pakai macam mana. Ini malam-malam kalau dia terbang sendiri memang aku lari, babe. I am the big red machine. Oh my God, oh my God, oh my God. Drew! Hey Drew! There ain't no easy way here. Okay geng, aku dah tanya dengan brother Zali Zakaria yang bagi aku topeng ni. Aku tanya dia ada buka jualan ke? Tak ada kan? Sebab benda ni memang dia buat sendiri. Kulit ni, apa ni, semua ni lah. Dia buat sendiri hasil tangan dia. Memang kreatif. Jadi aku tanya dia, ada buka jualan tak? Kalau ada buka jualan, korang boleh lah beli. Sayangnya, dia tak buka untuk jualan. Dia tak buka untuk jualan. Dia cuma buat sekadar hobi dia saja. Ni, tapi bila aku cakap dengan dia, aku cakap benda ni boleh jual. Mesti ada orang-orang Malaysia nak beli punya, kan? Jadi dia cakap kalau dia boleh buat pun, dia boleh buat dalam sebulan dia boleh hasilkan 5 topeng saja. Jadinya kalau dia dah buka order nanti, aku confirm akan beritahu dekat korang semua yang jualan telah pun dibuka. Tapi bukan sekarang lah, belum lagi. Sebab dia cakap nak tunggu material. Sebab ni kulit ni. Ni semua kulit, apa semua material nak sampai apa semua kan. Jadinya nanti dia akan buka jualan dan aku akan beritahu kat korang semualah. Okay, so terima kasih semua yang dah tengok video ni. Aku pun, aku mengadap je benda ni dari tadi kan. So memang aku berpuas hati gila. Terima kasih Zali Zakaria. Aku sangat-sangat hargai hadiah yang aku dapat pada tahun 2026 ni. Hadiah pertama aku dah dapat macam ni. So terima kasih banyak-banyak. Alright, so kalau korang nak tengok video-video lain kat belakang tu, jangan lupa like, follow and share, komen. Okay, komen kat ruangan komen. Dan akhir kata, bak kata Adam John, aku punya brother tu kan, best tak jadi aku.